Okey, hari ini jom kita bedah siasat sikit apa sebenarnya yang ada dalam sebuah kenderaan elektrik. Kita tak nak cakap pasal rupa luaran dia, tapi kita nak bongkar apa yang ada kat bawah tu. Benda yang betul-betul menentukan power dia, tahap keselamatan dia dan hala tuju industri otomotif lepas ni. Cuba bayangkan sekejap. Anda berdiri betul-betul sebelah kereta EV moden. Sunyi sepi. Tak ada bunyi enjin mengaum, tak ada gegaran kasar macam biasa. Rasa dia tenang sangat kan? Macam benda ni tak hidup pun. Tapi persoalannya, apa sebenarnya rahsia kejuruteraan yang tersembunyi betul-betul bawah lantai kereta tu? Kat situlah letaknya kuasa sebenar dia dan itulah yang kita nak terokai sama-sama hari ni. Baiklah, jom kita mulakan. Kalau kita cakap pasal EV ni, sebenarnya ada 4 komponen utama yang jadi tulang belakang dia. Keempat-empat ni kena bekerjasama dan setiap satu memainkan peranan yang sangat penting. Kita boleh panggil diorang ni The Big Four. Yang pertama dan yang paling besar, pack battery. Jangan salah faham, ini bukan macam bateri biasa tu. Inilah tangki tenaga untuk EV. Tapi yang lagi penting, ia juga bertindak sebagai tulang belakang chassis yang bagi kekuatan pada keseluruhan struktur kereta. Dan kuasa dia, jangan dibuat main. Voltan pack bateri ni boleh cecah antara 400 hingga 800 volt. Nak bagi gambaran, plug kat rumah tu baru 240 volt. Dalam pack ni ada beratus-ratus, kadang-kadang beribu sel lithium ion yang bekerja serentak. Jadi, apa yang kawal semua ni? Inilah dia, otak bateri tu, sistem pengurusan bateri atau BMS. Dia ni macam manager yang sangat teliti. Dia pantau suhu setiap sel, kawal voltan dan pastikan semua sel dapat cas yang seimbang. Dialah sistem keselamatan paling utama. Tanpa BMS, pack bateri ni memang boleh jadi sangat-sangat bahaya. Komponen kedua pula ialah power inverter. Boleh anggap dia ni macam pusat kawalan kuasa. Bateri simpan tenaga dalam bentuk arus terus atau DC. Tapi motor elektrik pula perlukan arus ulang-alik 3 fasa atau AC. Jadi inverter inilah yang buat kerja penukaran yang sangat kritikal tu. Inilah rahsia kenapa EV ni rasa responsif sangat. Inverter ni kawal kelajuan dan tok motor serta-merta. Sebaik saja anda tekan pedal, kuasa terus sampai. Tak ada lag macam enjin petrol. Macam apa yang anda fikir, terus jadi tindakan pada kereta. Dan ini membawa kita kepada komponen ketiga, unit pemacu elektrik atau EDU. Cuba tengok perbezaan ni. Kereta biasa perlukan enjin, kotak gear, drive shaft dan macam-macam lagi benda bergerak. Rumit kan? Dalam EV, semua tu digabungkan jadi satu unit yang kompak, ringkas dan sangat cekap. Akhir sekali, komponen keempat. Ni sistem sokongan yang orang selalu terlepas pandang. 1. Pengecas terpasang atau OBC yang tukar arus AC dari plug rumah anda ke DC untuk cas bateri utama. Dan satu lagi, penukar DC-DC yang turunkan voltan tinggi dari 400V tu ke 12 volt yang biasa. Kenapa 12V ni penting sangat? Sebab semua sistem kawalan, lampu, radio, ECU, semuanya masih guna bateri 12V. Maksudnya, dan ni fakta yang ramai orang terkejut, walaupun pack bateri utama anda penuh, kalau bateri 12V anda kong, kereta tu memang tak akan boleh hidup. Langsung. Okey, kita dah faham komponen-komponen dia. Sekarang, jom kita beralih kepada realiti dunia sebenar, terutamanya di bengkel. Kat sinilah pengetahuan teori bertemu dengan risiko praktikal yang sangat tinggi. Bayangkan sebuah EV terlibat dalam kemalangan. Dari luar, kerusakan mungkin nampak sikit je. Tapi, satu hentakan kecil kat bahagian bawah kereta yang kena pada bekas bateri boleh mencetuskan satu malapetaka yang besar. Ini yang berlaku. Hentakan tu boleh menyebabkan litar pintas dalam satu sel bateri. Sel tu akan mula jadi panas melampau dan mencetuskan tindak balas berantai yang kita panggil thermal runaway. Haba tu akan merebak ke sel-sel sebelah macam api domino. Hasilnya, kebakarannya sangat dahsyat dan sangat susah nak dipadam. Jadi, macam mana para profesional uruskan risiko macam ni? Mestilah ada. Ada prosedur pemeriksaan yang sangat ketat dan wajib diikuti untuk pastikan keselamatan semua orang. Ini adalah 4 langkah asas yang teknisyen akan buat. Pertama, periksa bawah badan kereta, cari ada retak atau kesan hentakan tak pada bekas bateri. Kedua, pastikan kabel oren voltan tinggi tu elok je, tak rosak. Ketiga, periksa kalau ada bocor pada talian penyejuk. Dan keempat, langkah paling kritikal, sentiasa periksa bateri 12V dulu untuk pastikan sistem kenderaan boleh dimatikan dengan selamat. Tapi, walaupun dah ada panduan, kesilapan tetap boleh jadi. Jadi, apa agaknya kesilapan yang paling biasa dan paling bahaya yang selalu dibuat kat bengkel? Ada 2 kesilapan besar. Pertama, guna titik jack yang salah dan letak jack tu betul-betul bawah pack bateri. Ini boleh rosakkan sel kat dalam tu.
Kedua, lupa yang EV ni berat. Boleh sampai 2.5 tan lepas tu guna hoist yang tak mampu tampung berat tu. Risiko untuk hoist tu gagal dan kereta jatuh adalah sangat nyata. Okey, cukup cerita pasal risiko. Sekarang jom kita beralih kepada revolusi reka bentuk. Sebab di sebalik semua komponen ni, ada satu falsafah reka bentuk yang ubah segala-galanya. Platform skateboard. Perkara paling best pasal rekaan ni ialah pusat graviti dia jadi sangat rendah. Sebab pak bateri yang berat tu dipasang kat lantai. Hasilnya, kereta jadi lebih stabil terutamanya masa diselekor dan risiko untuk terbalik pun berkurang. Inilah sebabnya kenapa EV rasa macam melekat je kat jalan raya. Reka bentuk inilah yang dikenali sebagai platform skateboard. Semua komponen utama, bateri, motor, sistem kawalan, semuanya diletakkan di bahagian bawah chassis yang rata. Sebiji macam papan selaju. Kelebihan reka bentuk ni banyak. Pengeluaran jadi lebih laju, kos pun lebih rendah dan yang paling best, flexibility reka bentuk yang luar biasa. Platform yang sama boleh guna untuk buat sedan, SUV ataupun truk. Dan sebab tak ada enjin besar kat depan, mereka ada kebebasan untuk cipta kabin yang lebih luas. Ini memang masa depan pembuatan kereta. Jadi, perkara penting yang perlu kita ingat ialah EV bukan sekadar kereta tanpa petrol. Ia adalah satu revolusi kejuruteraan yang dibina dari bawah ke atas untuk mencapai kecekapan maksimum dalam setiap aspek. Jadi untuk betul-betul faham masa depan automotif, kita tak boleh hanya tengok apa yang ada di permukaan. Kita kena faham kuasa sebenar yang tersembunyi senyap-senyap, betul-betul di bawah tapak kaki kita.